revolution of money. Mr. Crypto bimbing pelaburan anda okay. Jom labur crypto jadi mahir. Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, NFT atau crypto, semua to the moon. Duit baru, era web 2.0. Kembangkan investment level international. Semua hujung jari jadi semua on the go. Kena trust the process kerana semua possible. Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, Mr. Crypto, NFT atau crypto, semua to the moon. NFT atau crypto, semua to the moon. Semua to the moon. Mr. Crypto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang. Selamat datang ke sesi Crypto Radar. Be alert, stay aware, be ready. Sebelum saya nak teruskan sesi pada malam ni, apa khabar semua? Allahu Akbar. Semua okey ke? Sebelum tu saya nak tanya, adakah semua okey? Cuba komen sikit. Allahu Akbar. Saya nak tahu you all okey ke tak ni? Komen sikit nak tengok. Tuan-tuan, ingat apa yang berlaku dalam pasaran, apa yang terjadi sekalipun, kita mesti tetap kena senyum. Oh, okey, ada yang komen okey. Allahu Akbar. Okey, tuan-tuan. So, saya tidak ingin berminat untuk kupas apa-apa news lain yang ada pada malam ini. Okey, news-news orang kata apa? Yang bagi saya news-news kecil. Okey, lebih baik, oh bagus, ada yang komen terlepas peluang. Oh, akhirnya ada juga orang nampak peluang. Okey, so tuan-tuan, saya lebih nak bercakap tentang kenapa benda ni berlaku, why. Okey, so apa yang saya nak terang pada malam ini, dengar baik-baik. Okey, jangan lupa tekan butang love, like dan juga jangan lupa tekan butang share. Moga lebih ramai orang dapat manfaat dekat luar sana. Okey, jom kita fokus kepada apa yang berlaku sebenarnya. Okey tuan-tuan, sambil saya terang, sambil saya nak buka apa yang nampak dekat skrin. Okey, so pada hari Sabtu, waktu Malaysia, okey, bersamaan hari Jumaat, waktu di US. Okey, so apa yang berlaku adalah kepanikan dalam pasaran. Okey, kepanikan itu disebabkan oleh Donald Trump, Presiden Amerika Syarikat, mengumumkan akan ada kenaikan ataupun akan kenakan tambahan tarif sebanyak 100% ke atas China. Okey, kenapa US berbuat demikian? Disebabkan oleh China ingin mengawal ekspor nadil bumi yang diperlukan dalam sektor AI. So, tindak balas inilah yang membuatkan kepanikan dalam pasaran apabila Trump mengumumkan akan mengenakan tarif. So, bagi saya dalam dunia pelaburan kripto ataupun aset digital khususnya,
mengalami satu kejatuhan. Ini kejatuhan. Okey, kita nak cakap pasal penurunan dah. Okey, ini tentang kejatuhan yang paling besar, yang paling teruk dalam sejarah. Okey, kalau you all tengok dekat carta saya, nombor 1 itu ketika berlakunya apa? Ketika berlakunya satu kejadian. Apa kejadian yang berlaku itu? Kejadian bagaimana pada Ogos 2024. Apa Ogos 2024? Iaitu berkenaan dengan fear of recession. Okey, bagaimana orang takut berlakunya recession, market jatuh dan naik balik selepas kejatuhan besar dalam dunia kripto. Okey, dan juga kita dapat lihat juga pada April 2025, bagaimana kita tahu apabila Trump mengangkat sumpah pada awal tahun, bulan 3 dan bulan 4 dia dah sedikit teaser dah. Kena tarif ni dekat beberapa negara yang ada dekat luar sana yang dia trigger kepada kepanikan dalam pasaran. Jatuh balik harga, naik balik harga. Sedar tak sedar siapa yang terlibat dalam kripto, ia dah mengalami beberapa penurunan. Kejatuhan berdasarkan apa orang kata apa geopolitical issue yang ada dekat luar sana. Dan nombor 3 adalah cerita berkenaan dengan Israel dan juga Iran. Bagaimana berlakunya sedikit kekecohan yang bakal menimbulkan peperangan. Mana dah perang dah pun, tapi a light perang. So, apabila berlakunya setiap kali kejatuhan yang teruk yang dapat kita tunjukkan pada malam ini, 1, 2, 3, apa yang penting adalah apa yang berlaku next. What happen next? So kita dapat lihat market naik. Dan kejatuhan yang sebelum ini, maybe kejatuhan yang tidak begitu laju, yang mana kita pun nampak macam agak okey dalam pasaran sebab dia slowly turun. Dan yang at last tu, dia hentak pump. Tapi apa yang berlaku pada kali ini adalah jam 5 pagi. 5 pagi waktu Malaysia, orang tengah baru nak bangun tidur, baru nak subuh. Tuan-tuan, 5 pagi tuan-tuan. Nak abang main. 5 pagi punya cerita. So tak ramai orang get ready untuk kejatuhan yang melampau. Dan kejatuhan ini adalah kejatuhan yang paling teruk dalam sejarah. Kenapa saya kata kejatuhan kali ini kejatuhan yang paling teruk dalam sejarah? Sebab dia dapat mengalahkan beberapa kejatuhan yang teruk sebelum ini, seperti kejatuhan ketika berlakunya krisis koin Luna. Dan kejatuhan ketika berlakunya COVID. Kejatuhan ketika problem dan kejatuhan ketika masalah exchange FTX. Dan kali ini paling teruk dalam sejarah. Dan kita hadapi sama-sama kejatuhan ini, dan saya nak tunjuk dekat you all berdasarkan data yang ada sebelum ni, setiap kali berlakunya panik, setiap kali berlakunya keadaan kejatuhan yang melampau, itu adalah peluang. Dan kita tengok data tidak pernah tipu apa yang berlaku sebelum ni, harga naik. Memang tidak dinafikan ada yang beli dah, ada yang dah beli awal, ada yang invest. Tengok balik portfolio. Dekat mana yang kita boleh adjust, dekat mana yang kita boleh tambah. Dan kejatuhan yang berlaku kali ini satu kejatuhan yang sangat-sangat laju. Within minit, 2 minit, 3 minit, 4 minit. Dan tuan-tuan, kepada yang terlibat dengan futures market, derivative market, yang mana trading menggunakan margin, semua gone. Semua
bahasa mudah dia mati, tuan-tuan. Sebab itu jahatnya futures market yang ramai orang tak nampak. Dan ramai orang terlibat. Sedangkan benda itu tak patut syariah. Tuan-tuan, orang ni futures market letak 10, dia times 2. Bayangkan naik times 2, dia turun, is gone. Times 10, times 100, times 50. Sebab itu nak terlibat dalam dunia pelaburan kripto, terlibatlah dalam pasar iaitu spot market. Dan hari ni spot market aset you tetap dalam wallet you. Tak kurang pun aset you. Sebab itu kadang-kadang berapa banyak laju yang kita mau sampai kita terbabat. Tapi apa yang saya boleh kongsikan pada malam ini, tolonglah lihat peluang dan ruang yang ada dekat luar sana untuk you all ambil peluang tersebut. Jangan lepaskan peluang itu. Kalau tanya saya, Coach, bila market crypto nak crash? Kita dah crash. Dan the crash berlaku in the blink of eye. Terkelip mata dan crash paling laju. Dan you sepatutnya ada pengalaman yang sangat-sangat mahal, yang mana pengalaman ini orang lain tak rasa. You all dapat rasa. Dan kepada yang baru nak terlibat, ini bonus. Dapat harga aset dekat bawah. Yang dah ada, adjust portfolio, apa yang boleh dibuat. Dan kita dah berlaku crash dah. Ingat, crash adalah peluang. Crash, peluang. Dan siapa yang hadir labu kripto saya semenjak tahun 2020, crash adalah peluang. Dan you tanya saya, bila crash berlaku? Crash dah berlaku. Takkan crash berlaku banyak kali. Jarang sangat berlaku banyak kali. Tapi nak menunjukkan dah berlaku crash, yes, dah berlaku crash. So what's next? Sebab kalau kita nak tengok adakah kejatuhan akan berlaku seperti sebelum ni, 2021 November starting sehingga tahun 2022 Disember. Tuan-tuan, ketika itu keadaan pasaran tidak sama seperti hari ini sebab dulu penerimaan belum meluas. Regulation belum cantik. Tapi hari ini we have clear almost regulation yang ada. Dan adoption semakin tinggi dan keadaan dah semakin berbeza. Okay, just tengok pasaran, lihat apa yang ada, bukan setakat main beli, tapi tunggu signal. Okay, tunggu signal. Saya tak kata pasaran akan terus naik. Ada dua keadaan yang akan berlaku. Tuan-tuan, banyak kena tekan love dengan thumbs up. Semangat saya dah habis. Okay, tak ada siapa tekan share. Tuan-tuan, dua keadaan akan berlaku dekat pasaran. Pertama, kalau kuat, dia akan terus shoot up naik. Dia buat V-shape. Okay, berlaku terhadap beberapa aset yang ada dekat luar sana. Sebagai contoh, BNB. Okay. Dan keadaan yang kedua, besar kemungkinan akibat dah berlaku kejatuhan yang melampau, orang dah habis dah duit yang trading guna futures market, dah swipe out everything, so dia akan slow sikit. Maksudnya dia akan buat sedikit sideways before dia naik balik. Dan possible tak dia turun lagi? Possible. Sebab apabila Trump terus-menerus mengeluarkan kenyataan selepas China respond, we do not afraid. China respond apa? We do not want a... China mana ada tahu? Saya pun lupa lah China cakap apa. Mana dia tadi? Kenyataan kita kena sebut sebiji-sebiji. Yang lain tak apa. Kenyataan kita kena sebut sebiji-sebiji. So apa China kata? We do not want a tariff war, but we are not afraid of one. So maksudnya China pun tak takut lah, dia tak mau pun tarif war ni. Tapi dia tak takut pun kalau ada. Dia tak heran pun sebenarnya. Selepas Trump mengumumkan 100% tarif kepada China.
So apa yang berlaku dekat sini adalah dua negara stand sangat kuat dengan apa yang diorang nak buat. So ini satu perkara yang bagi saya maybe masih belum selesai. Kalau belum selesai, besar kemungkinan akan ada sedikit pressure. Selling pressure lagi. Be more careful. Okay? Dan apabila China respon macam tu, dan US pula respon. Don't worry about China. It will all be fine. Nampak tak? Dan benda ni akan berlaku 1 November. Dan kita hari ni baru 13 hari bulan. Kita ada lagi 15-16 hari. So, pelbagai perkara boleh berlaku. So, be more careful. Okay? Sebab benda ni kena lock. US kena lock what the final decision dan China what dia akan come out dengan statement-statement macam mana. Selagi tak ada final, market akan ketidaktentuan. Uncertainty. Sebab itu be careful, besar kemungkinan maybe akan ada lagi sedikit penurunan selling pressure. Kita tahu orang dah jual, orang terjual habis dah. Okey, jatuh macam tu, dah siapa nak jual dah. So sebab tu dia relax kejap. So kita tengok what's next. Okay. So what's next? Itulah yang penting untuk kita tahu dan lihat. Okay. Itulah sebenarnya. Okay. Perkara-perkara macam ni lah. Yang kita kena aware lah. Okay. Bersedia tak bersedia 5 pagi. Tak ada siapa duk bersedia 5 pagi tengok pasaran. Okay. Tapi aware itu penting. Dan untuk makluman semua juga, dengan apa berlaku uncertainty dekat luar sana, harga emas terus all time high. 4,075 US dollar per ounce. Okay, dan kita dapat lihat Michael Saylor, okay, owner kepada strategi, CEO, terus menerus membeli lagi Bitcoin pada hari ni. They're still collecting Bitcoin. Okay, so benda-benda macam inilah yang kita kena tengok dalam ruang lingkup yang lebih besar. Dan keputusan yang kita buat itu bukan satu keputusan dengan mempandukan portfolio kita. Kita buka portfolio, hati maybe sedikit berdarah tapi tidak nampak di luar, tuan-tuan. Hati itu luka tapi tidak nampak luka itu. Okey. Tapi kita buat keputusan itu berdasarkan carta. Okey. Carta itulah yang akan bantu kita adakah kita mampu ataupun tidak untuk buat keputusan yang bijak. Itu antara perkara-perkara yang bagi saya yang ada dalam pasaran yang you all perlu tahulah. So yang lain saya rasa news lain tu tak penting sangat. Just panik yang berlaku dalam pasaran. Tak ada lah bagi saya. Apa yang, dah lah, kalau you cakap nak cut loss, you nak cut loss dekat mana? Dekat bawah dah pun. Bukan kita nak cut loss dekat atas, dekat bawah dah. Kalau kita nak sebut tentang cut loss, maybe you akan cut loss lebih awal di atas. Bukan di bawah. So now, kita kena pasang a new strategy. What's the strategy? Kita kena make sure ada dua pergerakan yang akan berlaku. Adakah V-shape dari segi pergerakan harga ataupun dia akan buat sideways. Sebab crash dah berlaku dan dah almost recover back. Kalau siapa buka 5 pagi confirm silat high bulan kena stroke lah. Tak serius, tuan-tuan. Saya sebenarnya, saya tengah tidur. Saya belum bangun lagi. Pukul 5. 5.30 buka pukul 6. Alarm tu bunyi pukul 6. 5.45 phone saya dua-dua. Saya silent. Saya buat sleep mode. Tapi on that day pula tak buat sleep mode. Saya buat apa? Saya tutup sleep mode. Saya tutup phone biasa je. Lepas tu bunyi.
mm, mm, mm. Non-stop tuan-tuan. Saya terpanggil. Saya kata, apa benda yang berlaku ni? Saya pun buka phone. Dah kecoh siut grup-grup saya. Okey, nasib baik tim saya tengah apa tengah handle benda tu lah. Okey. Tapi saya pun tak tahu apa yang berlaku. Okey. Lepas tu saya pun macam, okay, this is not the best time untuk tengok portfolio. Apabila saya tengok portfolio, emosi saya tak stabil. Ingat, benda dah jadi, dah jadi. Dah what's next? Apa kita nak buat? Saya biar kejap, baru saya buka chat. Itu pun almost after 6 ke 12 jam. Yang lain saya tengok news je. Orang kongsikan. Gila pun tuan. Dan pada petang itulah tuan-tuan, baru saya buka crypto. Gila tuan-tuan. Saya pun tak pernah tengok lagi aset-aset seperti Cosmos, iaitu Atom. Daripada harga $4 pergi yang paling rendah berapa tuan-tuan? Low dia 0.001. Gila pun tuan. Never ever dalam hidup saya, coin-coin macam ni yang agak okey, down macam tu. Belum kita cerita coin-coin lain lagi tuan-tuan. Tapi apa kunci dia dekat sini adalah coin yang solid. Sebab itu saya kongsikan kalau macam mana pun you buat dalam market, apa tunggang terbalik, pusing sana, pusing sini pun, at least ada Bitcoin dalam pegangan. It's a solid asset. Tak jatuh banyak pun, yes, tak jatuh banyak. Dan second largest asset yang mampu bertahan adalah Ethereum. Di sinilah you akan belajar sesuatu yang ramai orang tak belajar. Ramai orang tak ambil, tak nak tengok lah. Hello tuan-tuan. This situation akan berlaku lagi tapi tak tahu bila. But the next akan berlaku sekiranya you hadap benda ni sekarang, you akan rasa berani. Tuan-tuan, saya memang dah pernah hadap benda ni dulu. Sebab tu saya tengok, okey tak kisah sangat. Malau pun kisah lah duit aku dalam tu. Tapi tak pernah pula tengok aset seperti Atom dia turun sampai 0.001. Ya Allah. Saya pun tak tahu, sebab itulah saya pun tak terjaga pukul 5 pagi. Okey, saya syukur banyak-banyak. Okey, dah market recover back. Dan market recover back agak laju. Inilah dunia pelaburan kripto. Jatuh laju, recover back juga agak laju. Okey. So, ya, kita kena teruskan seperti biasa. Okey, dan kita dapat lihat juga balik-balik kepada data yang ada dalam pasaran. Kita ada masih lagi market cap tidak lari di sekitar 3.979 trilion, kenaikan 3.2%, dan volume didagangkan sebanyak 289.861 bilion, yang mana masih lagi didominasi oleh Bitcoin sebanyak 57.3% dan diikuti dengan aset kedua selepas Bitcoin menjadi petunjuk pada altcoin iaitu Ethereum sebanyak 12.4%. Okay, recover back. Okay, so market bak recover, media tak akan ambil kisah. Dia ambil kisah market down, crypto crash, itu viral. Yang tak terlibat dengan crypto pun, itulah aku dah cakap dah dulu, Bitcoin tak boleh percaya, crypto ni menipu ya. Yang macam tu dia keluar. Time harga naik, time harga all time high, itu semua diam sepi. Apa lah? Orang lebih suka berkongsi benda yang negatif berbanding benda yang positif. Dan kita dapat lihat juga strategi masih lagi mendahului antara semua syarikat-syarikat yang memegang Bitcoin, iaitu hari ini menambah sebanyak 1,501 Bitcoin, menjadikan pegangan total daripada supply Bitcoin sebanyak 3.048%. Okay, so strategi masih lagi mendominasi antara company, public company yang ada, yang paling banyak pegang Bitcoin. Okay, thank you so much yang terus menunggu, tekan thumbs up, tekan love. Thank you so much. Semoga anda semua diberikan rezeki yang melimpah ruah dalam dunia pelaburan. Amin. Terutamanya juga yang tekan butang share. Moga asbab you selamatkan orang daripada kena tipu dekat luar sana. You untung banyak dalam dunia pelaburan. Dan kita dapat lihat juga government yang ada dekat luar sana masih lagi nombor 1 US, nombor 2 China,
okey, yang mana memegang Bitcoin. Tapi walau bagaimanapun, tidak ada lagi satu negara yang memegang hampir 1% daripada total supply Bitcoin yang mengikut data yang ada. Okey, dan kita tengok juga berdasarkan Fear and Greed Index, mestinya kita dalam keadaan maybe ke arah fear. Okey, dengan apa yang berlaku lah. Sebab kita tengok pada yesterday, semalam masih lagi fear 31, antara yang terendah dalam masa yang terdekat. Okey, so hari ni dia masuk balik ke neutral sebab market dah kembali, orang kata apa, tenang. Okey, dan kita dapat lihat juga adakah altcoin season sedang diteruskan. Kita dapat lihat altcoin season berehat seketika. Okey, so sebab itu kita lihat kurang keretakan aset-aset yang selain daripada Bitcoin. Okey, so itu benda-benda yang menarik, dan kita dapat lihat juga Bitcoin menurun di tanggal yang ke-8. Okey, apabila berlakunya kejatuhan dan masih lagi berada di depan Meta dan di belakang Amazon. Okey, dan next apa yang kita nak tengok adalah tentang ini. So kita dapat lihat sebenarnya Oktober adalah bulan yang memberi pulangan yang tinggi kenaikan Bitcoin itu sendiri. Tapi dengan pakcik-pakcik, bukan pakcik-pakcik, dengan pakcik you all tu, okey, yang duduk dekat US tu kan, yang tak pandai duduk diam tu kan, asal nak cari duit je dia buat tarif lah. Nampak tak? So dia menggugat sedikit pulangan untuk bulan Oktober, tapi masih lagi terlalu awal untuk membuat kesimpulan sebab kita berada pada 13 hari bulan 10. It's still early untuk kita conclude apa yang berlaku. Dan semestinya yang terakhir, semestinya saya nak tunjuk dekat you all tentang carta Bitcoin. So kita dapat lihat sebenarnya Bitcoin agak sedikit landing, okay, dekat satu kawasan support sebelum ini, okay, dan dia bertahan di atas. So untuk melihat Bitcoin pergi lebih jauh, semestinya saya mengambil pendekatan iaitu paling busuk pun dia kena break half candle merah. Okey, kalau dia break half candle merah, bermaksud dia akan laju naik ke atas. Sekiranya dia tidak berjaya break half candle merah, probability maybe dia akan buat sedikit sideways untuk dia buat comeback. Okay, so let's see how, sebab kalau kita nak cakap berkenaan dengan keadaan sekarang, saya nampak maybe keadaan pasaran kena cool down dulu. Okay, sebab kalau nak tanya berita lain yang buruk, bagi saya tak ada. Yang ada adalah tarif sahaja. So kalau kita fikirkan balik, apa kena mengena tarif dengan si Bitcoin ni? Apa kena tarif dengan kripto ni? Tak ada kena mengena pun. Tapi akibat berlakunya panik, dan inilah yang kita dapat lihat pada pertengahan ataupun daripada permulaan nak masuk pertengahan bulan Oktober. Walau bagaimanapun, semestinya dunia pelaburan kripto seperti roller coaster. Buckle up, okay, dan roller coaster ini akan lebih bumpy, okay, akan lebih laju turun dan naik, okay, akibat uncertainty di dalam pasaran. Okay, so tenang, okay, so lihat peluang yang ada sebagai seorang trader. Bagi saya tidak menjadi isu. Okey, sebagai seorang trader ada je peluang dan ruang yang ada dekat luar sana. Cuma yang invest, tengok balik portfolio, apa yang boleh adjust, apa yang you boleh buat. Okey, so kalau you nak cut loss, it's not, maybe bukan masa yang sesuai sebab dekat bawah. Okey, so sekarang ni kita bukan you saja, kita akan bermain tentang masa. So now is the time. Bila comeback? Crash already done. Okay, ambil peluang pada anda yang masih lagi mempunyai capacity, okay, untuk melihat market crypto. Okay, untuk terlibat secara langsung, untuk terlibat dengan lebih banyak
Okey, dan dunia pelaburan kripto. So, terima kasih buat anda yang hadir pada sesi pada malam ini. Untuk alumni, jangan lupa ikuti jadual-jadual seperti yang telah ditetapkan. Okey, kepada anda yang nak belajar tentang labur kripto, jangan lupa latest yang terdekat adalah pada 1 November. Boleh layari laburkripto.com. Okey, tiket serendah, yuran pendaftaran serendah RM37. Nak belajar bagaimana dunia pelaburan kripto, nak mula daripada kosong sampai boleh beli aset yang pertama. Okey. Dan juga kepada anda yang nak macam tanya soalan, saya buat sesi informal. Okey, pada 28 hari bulan. Okey, sesi ini secara percuma sahaja. Okey, siapa yang berminat dia secara Zoom boleh daftar, kata dia nak dekat bahagian komen, nanti admin akan post link. Okay, so itu saya just nak macam nak buat Q&A, nak sembang pasal apa kripto ni yang apa tak terlibat. Okay, so itu sesi percuma, maybe dalam 1 jam ke 2 jam pada 28 hari bulan nanti. Okay, so siapa berminat, komen nak, di tim saya akan bagi link kat bahagian komen. Yang pada siapa yang newbie, nak timbangkan dunia pelaburan kripto, jangan lupa layari laburkripto.com. Apa yang berlaku dalam pasaran, hidup mesti diteruskan seperti biasa. Okay, so terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be alert, stay aware, be ready.